Kalau Ford Ranger nak tukar minyak ATF, dia tak boleh buka skru macam kereta biasa. Dia tak ada nak untuk kita buang minyak tu. Jadi kena buka semua, jatuh ke. Baru kalau anda dah buka tu, tukar filter. Lepas tu tempat isi dia, tempat isi dia kat atas ni. Tak boleh nampak kan. Nampak tempat isi dia. Sebelah sini tempat isi dia. Ni stick dia. Dekat sini dia bagi tahu minyak apa yang dia pakai. Yes, only Mercon LV. Okay, Mercon LV.